Tak sampai 2 jam drive dari KL, kita akan sampai ke satu tempat yang bernama Sekinchan. Sekinchan yang asalnya dulu adalah dari perkataan Cina yang bermaksud tanah yang subur untuk tanaman. Negeri Selangor mula bangunkan Sekinchan sebagai pusat pelancongan pertanian sejak dari tahun 2005 lagi. Saya sendiri, even anak jati negeri Selangor sendiri, first time nak explore Sekinchan ni. Dalam episod kali ni, kita nak share dengan korang apa aktiviti yang kita buat sepanjang 1 hari di Sekinchan. Sekarang kita tengah naik ATV. Track dia dekat tengah sawah padi tau. Lepas tu ada banyak lumpur. Dah terkena. Apa yang bestnya, cuaca hari ni kan, dia mendung tau. Seronok lah nak buat aktiviti outdoor, tak panas sangat. Dan hari ni tak ramai orang. Walaupun hari ni sebenarnya public holiday di Pulau Bali, tapi tak ramai orang. Siapa datang dari belah KL Selangor, korang akan jumpa dulu ATV ni sebelum sampai ke Sekinchan. Umur minimum kalau nak bawa ATV dekat sini adalah 16 tahun. Bawah daripada tu kena naik dengan mak ayah ataupun orang dewasa lah. ATV dia pun ada pilihan nak auto ke nak manual. So kita ambil 3 ATV yang auto, harga RM90 untuk naik berdua. Nampak macam besar. Your forehead. Ibu tak muat lah. Tahu lah. Ibu like Mega Man. Zara Mega Child. Mega child. Ayah pun putih. Cik dah? Cik dah pun putih. Simple track je sesuai untuk budak-budak. Apa yang bestnya adalah sebab track dia ni dekat sawah padi. Macam rare kan. Kalau korang datang dengan family, lepas tu nak photoshoot kan, dekat sini ada juga package drone disediakan. Oh ya, sebenarnya korang boleh pilih tau, nak setengah jam ke nak sejam. Kita orang pilih setengah jam saja. Itu pun memang dah puas dah sebab tak ada orang kan. Kita pusing 4-5 kali jugalah. Kita tengah rekod. Bye. Bye. Woo. Bye nenek. Bye. Boy. Tengok ayah mau. Tak tunggu. Bye. Kita tengah rekod iyalah. Ya. Tu, ayah. Kita ada potong. Kejap je. So, bila tak ramai orang, kita bolehlah ikut apa orang kata, pace kita sendiri. Ngeng. 3, 2, 1. Yo, ya. Dah, start. Elok kita habis main je, hujan. So rezeki lah. Rezeki. Hujan ni, tengah hujan ni. Ni nenek duduk atas ni. Kan? Cantik kan? Let me take your picture. Wah, cantik tak? So cantik. Family kita orang bukan yang jenis enjoy makan-makan ni tau. Dan dekat Sekinchan ni, kebanyakan yang viral ni benda-benda macam tu lah, yang makan-makan, cafe hopping apa semua tu kan. Bila saya cari dan jumpa ATV ni, memang kita terus okey, ini adalah aktiviti wajib yang kita mesti bawa anak-anak datang sini. Lepas tu rezeki dia orang sangat lah, orang tak ramai, cuaca okey sangat-sangat, dan masing-masing pun memang enjoy main ATV ni. Lepas 1 jam kita spend dekat sini main ATV, lepas tu sembang-sembang dengan staff yang ada kat sini ni, kita meneruskan perjalanan ke Sekinchan. Dan destinasi pertama kita lepas sampai Sekinchan adalah kita makan dulu sambil layan view sawah padi dekat Hey Cafe. Kita singgah makan dulu. Cafe ni antara cafe yang viral juga dekat TikTok. Nama dia Hey Cafe. Dia ada penginapan juga. Tapi kita singgah untuk makan saja. Daripada luar rumah nampak cantik je dekat tepi sawah. Sejuk. Dekat sini kalau korang boleh tengok, dia memang buat style yang meja yang menghadap sawah padi yang luas terbentang tu kan. Memang cantik sangat-sangat, makan dengan view macam ni, dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Lepas tu nampak tak, ya Allah, padi tu melambai-lambai ke kanan ke kiri, menari-nari macam tu kan. Ya Allah, memang cantik sangat-sangat. Rasa macam masalah kat dunia ni hilang sekali dengan lambaian padi tu. Macam lah kau banyak sangat masalah kan. Okay, kat sini dia ada juga tempat untuk kita view. Wow, cantiknya. Ya, dia duduk bawah.
So, kalau korang nak pergi dekat tempat yang ada sawah padi ni kan, pemilihan musim sangat penting. Sebab kalau salah musim, dia tak dapatlah view yang macam ni. Macam ni sekarang view padi memang tengah hijau, cantik gila. Kalau korang terpergi musim menuai ke apa ke, habislah. Nanti nampak macam sekerat je. Lepas tu nampak macam coklat je. Ni memang nice. Ni memang nice, macam cantik sangat-sangat. Harga makanan dekat sini standard cafe hipster lah. Kita orang order 3 main meal, 2 side dish dengan 3 air, total dalam RM115 macam tu. So standard lah. Next destination kita, Galeri Padi. Kalau datang bawa anak tu memang elok sangatlah singgah Galeri Padi ni untuk tunjuk dekat anak-anak kita apa yang diorang makan kat pinggan tu. Nak masuk Galeri Padi ni kena bayar RM5, tapi korang akan dapat balik beras dalam satu paket kecil macam tu. Dan Galeri Padi ni sebenarnya dia betul-betul kilang padi tau. Like terkejut gila tiba-tiba ada lori besar lalu kat situ. Dekat sini jugalah kita boleh belajar pasal sejarah Sekinchan yang dulunya asalnya dulu adalah penempatan British, disebabkan tanah dekat sini memang subur untuk tanaman dan satu lagi dia kaya dengan hasil laut. Yang lagi menarik bila ada juga pameran barang-barang dulu-dulu yang anak-anak kita dah tak nampak dah zaman sekarang. Kita pula datang dengan mak kan, mak pun dia keluar lah. Zaman dulu inilah nenek punya TV, inilah nenek punya iron. Zara belajar ke? Ini Dulu kalau Zara nak telefon ibu, berapa minit nak nombor telefon ibu je. Habis-habis. Lah TV ibu dulu. Yang kucing boleh duduk tu. Kucing boleh duduk. TV kan ada yang buat tu. Dulu TV kucing boleh duduk. Elok pula keluar je daripada Galeri Padi tu ada yang jual jagung murah-murah. Teruslah mak mertua kita kira berapa anak dengan berapa cucu yang dia ada. Lepas tu jagung dia memang gemuk-gemuk tau. Memang sedap gila. Memang rasa manis. Semula jadi manis semula jadi dan memang rasa fresh. Ni jagung tak kedekut. Penuh. Apa? Jagung RM5 tak kedekut. The next destination kita adalah Wisma Masri yang famous sebab bahulu dia. Bahulu Masri Sekinchan. Kat sini ada tempat makan-makan juga ya. Masakan ala kampung. Sampai-sampai je memang barisan untuk beli bahulu Masri yang panas-panas tu memang panjang. Lepas tu kalau pas nanti ada pakcik yang atas kursi roda ni kan. Inilah Pakcik Masri, founder bahulu Masri ni. Dia memang greet semua orang yang beratur dan cakap terima kasih datang. Maaf tunggu macam tu. Ya Allah, inspirasi sangat. Hari ni sebab ramai orang, dia hanya buat satu flavor saja iaitu klasik. Dan seorang pun boleh beli 2 plastik saja. Like limited lah. Rasalah Zara. Rasa. Let me taste first. ASMR. Yang ni bila rasa tu Lembut. lembut dalam tunggu body crunchy. Ya. Lepas tu panas-panas lagi. Tak kan? Ya, tak makan. Itulah Bazal. Tak jauh dari bahulu Masri tadi ada satu tempat nama Villaci. Villaci ni sebenarnya hotel tapi dibuka juga untuk publik kalau kita nak bergambar OOTD dekat sini sebab dekat ruang belakang hotel ni dia dah buat satu kawasan untuk bergambar tau. Memang cantik sangat. Tapi sebelum tu dah halang cuaca hari ni memang elok. Kita decide untuk ambil basikal, sewa basikal RM60 1 jam dan kita berbasikal di tepi bendang. Cik dah kayu je sambil tengok telefon. Ibu dia bawa abang, ibu, ayah, nenek, Ya. yang bawa semua. Dia buat semua kan? Nak makan pun. Wow. Ibu kata nak exercise. Nak, Awi nak ni. Nak pom-pom. Namanya buat pom-pom. Ni tadi mak ni ada raga ni. Mak. Oh, yang mak cakap tu. Yang craft tu. Awi tu kan ibu. Kena ni.
Sejujurnya lah kan, kalau lah cuaca panas, kita memang takkan buat aktiviti berbasikal tepi-tepi bendang ni. Panas weh, terik. Tapi hari ni memang cuaca mendung elok. Lepas tu package dengan angin tau. Angin tu yang best tu. Kita orang memang spend like betul-betul 1 jam untuk berbasikal pusing sawah tu tau. Siap turun, nak ambil gambar, ambil video. Lepas tu mak mertua saya ni pula, mana padi-padi yang dah macam jatuh tu kan, dikutip nak bawa balik. Nak buat dia punya art and craft tu. Aja silai. Janganlah. Satu dah macam ni lah. Ibu berat sangat. Tak, ibu besar sangat. Kat belakang ni adalah tempat untuk oot. I love Sekinchan. Siapa nak bergambar dekat sini, parking je kat hotel ni macam biasa, and then terus ke bahagian belakang hotel ni. Tempat ni memang dibuka untuk public. Restoran dia pun dibuka untuk public sebenarnya, tanpa bayaran tau. Memang boleh datang sini percuma saja. Dan dekat sini walaupun tak besar sangat, tapi ada banyak pot cantik-cantik untuk ambil gambar. Orang nak main gambar pula. Itu orang berebut nak main buaya pula. Zara, cepat. Orang lain nak main juga. Kita pun main. Ya, wait. Kan ramai. Ya, kan ramai. Seorang sikit lah, Zara. Ya dah. Ya. Tu, dah. Ha? Oh, sekejap. Mak, jom mak gambar. Siapa yang datang bawa anak, bawa family, Villa Chi ni macam one stop center tau. Ada tempat nak bergambar, ada restoran dekat sini, ada tempat main budak-budak. Kalau korang nak stay kat sini pun boleh, dan surau pun ada. Tapi kita orang tak solat kat sini. Kita orang singgah solat dekat Masjid Raja Lumo. Itu pun laju-laju je sebab dah lambat untuk buat aktiviti yang seterusnya. Aktiviti yang seterusnya ni, kita nak naik boat dan kita ambil package dengan Le Shore Hotel. Tapi sebenarnya kalau korang nak terus ke mana-mana JT pun tak apa, harga lebih-lebih kurang je. Kalau korang nak beli dekat klub siap-siap pun boleh. Package yang kita ambil ni adalah package 3-in-1. Harga RM70 seorang, budak-budak RM50. Kita nak naik boat. So ini adalah highlight trip hari ni. Aktiviti kita ada 3. Eagle feeding 1. Lepas tu klik-klik 1 dengan Blue Tears phenomenon. Jom. Siapa yang nak naik boat ni, korang kena datang JT at least pukul 6 tau. Sebab pukul 6.30 boat akan bertolak dan destinasi pertama adalah bagi helang makan. Boat ni akan bergerak ke tengah laut dan dekat sini ada banyak helang dengan banyak burung layang-layang yang memang dah tahu dah setiap petang akan ada orang yang bagi diorang makan. Beza helang feeding dekat sini dengan dekat Langkawi adalah dekat sini kita buat time sunset. So makin lawa sunset dekat belakang tu, maka makin cantik lah keajaiban dia. Lagi-lagi kalau rezeki korang dapat yang masuk orange sangat-sangat tu kan, Masya Allah, memang cantik sangat-sangat. Ini adalah Eagle feeding experience yang pertama untuk Zinira dan of course lah dia adalah orang yang paling excited. Macam ni dulu, lepas tu dia macam ni. Ya ke? Ya. Itu banyak. Itu banyak. Dia kan lah pusing sebab dia tak boleh berhenti. Dia dekat dengan Zara. Zara. So close. Zara dekatnya. Lama juga kita kat tengah laut ni tau. Lepas dah habis aktiviti Eagle feeding ni, kita akan kembali semula ke JT. Dan masa ni siapa yang nak solat maghrib boleh turun solat dulu. Sebab boat memang akan tunggu bila dah gelap dulu untuk ke destinasi seterusnya, iaitu tengok klip-klip.
Kalau korang nak tahu, Kuala Selangor adalah habitat kelip-kelip yang paling banyak dan paling stabil di dunia tau. Dunia, okey, dunia. Bayangkan dalam banyak-banyak tempat dalam satu dunia ni, Kuala Selangor ni yang paling besar. So memang as rakyat Malaysia, korang kena datanglah kat sini untuk tengok sendiri betapa magicalnya pemandangan kat sini. Bila dah start malam, kelip-kelip tu akan start macam kelip-kelip dah kan dia buat kerja dia, dan pokok tu akan nampak macam natural Christmas tree. Macam cantik sangat. Memanglah kalau ada lampu. Banyak tak Zara? Oh. Ya. Kenapa tak suka? Tak banyak. Banyaklah tu. Mana ya nak jumpa kat tempat lain macam ni? Nah, untuk aktiviti kita yang terakhir, kita akan tengok pula Blue Tears Phenomenon. So Blue Tears Phenomenon ni, kalau korang pernah nampak dekat media sosial kan, dia yang macam ombak tiba-tiba warna biru, lepas tu pijak-pijak pantai warna biru tu kan. Yang tu lah. So warna biru ni dihasilkan oleh sejenis plankton yang dia akan mengeluarkan warna biru bila dia diganggu. Tapi kita tak bernasib baik sangat sebab siang tadi hujan. So warna biru ni dia tak pekat sangat. Nampak je cuma tak pekat. Nampak tak ya dia warna ni? Nampak. Ada. Mana? Ambil dekat dengan ibu. Banyak tak ya? Banyak. Kenapa ibu? Okay, so habis dah day trip kita ke Sekinchan. Siang kita bernasib baik buat aktiviti outdoor sebab memang redup, cuaca memang nice. Tapi bila dah dapat siang, kita tak bernasib baik pula untuk malam. So macam hari ni kunang-kunang pun tak keluar banyak. Lepas tu Blue Tears tu pun memang tak nampak sangat lah. Selalunya lagi pekat lah nampak. So macam itulah kita bila travel, kita lebih tang ni, kita kurang tang ni kan. Apa-apa pun, it was a good day, it was a good trip. And kalau siapa yang datang Sekinchan, memang sangat-sangat dialukan. Thank you korang. See you next video.